Baik, saudara-saudara sekalian, saya nak memperingati anda, inilah tempat nostalgia. Lebih kurang hampir 5,5 tahun dahulu, saya buat program permulaan untuk kanser, iaitu semua sayur-sayuran dan buah-buahan yang terbaik untuk lawan kanser. Maklumlah, orang yang cakap ni pun pernah kena, kan, betul tak? Dan siapa yang tak kena lagi kena dengar. Nombor satu, bayam. Anak ataupun baby bayam yang terbaik. Nombor dua ialah dipanggil apa ni, saya nak sebut macam jenis turmeric, garlic dan ginger, TGG. Turmeric, kunyit, garlic tu bawang putih, lepas tu ginger, halia. Jangan lupa Lepas tu nombor 3 ialah beetroot. Nombor 4 ialah semua jenis allium, iaitu maksudnya bawang-bawang. Apa jenis bawang? Bawang kecil, bawang Holland, bawang anak bawang ke merah ke, semua bawang putih dah cakap tadi. Last sekali ialah semua jenis sayur yang hijau dan rangup, cruciferous vegetable, kale, brokoli, cauliflower, gobies, bok choy dan yang sewaktu dengannya. The best, raw. Jangan lupa celery yang paling baik juga. Jangan lupa Okey, celery tu buat dia punya jus dia. Cun.